Hi guys. Hi guys. Ah, kita. Oke guys, kita buat kedai dulu. Mama Nyi. Orang tua Mama Nyi. Oke. Kita tunggu mie kita guys. Mie kita. Nanti mie kita ke atas. Lagi ngadu mie. Orang akan makan mie seleto. Nyin ujung nyin kedai mie kalau mie nyin. Itu area ba ngambil lesen guys. 15 kawasan untuk 15. Sedap-sedap belako. Nak kata teriak. Ikan Mama Nyi ya. Itu fast food. Mie kita sudah sampai guys. Kamu nampak tamu saya ni. Kita makan kolok mie hari ni guys. Boleh steady mie ni. Mie dia sini boleh tahan juga mie dari sini guys. Sedap-sedap. Kalau siapa-siapa nak datang sini pun boleh. Bersebelahan dapat orang ambil lesen ni guys. Kat taman belian. Harga pun RM5 boleh tahan juga. Harga macam biasa, harga macam biasa. Okey guys. Tuh. Lagi ya. Mam. Kita makan dulu guys. Kalau mie saya. Okay, kita tambah kuah ada sedikit sebab kelapa kering. Aduh. Hari ni makan kolok mie guys. Okay. Itu ya guys, ayam masak cooking wine aku guys, ataupun orang masak arak guys, arak ataupun arak masakan. Simple saja, campur kobis. Kita campur, ada lada sedikit, ada cili sedikit. Dia punya ni, kita kacau, tunggu dia masak, baru kita nak hidangkan nanti guys. Ini sedap guys kalau kita campur dengan sedikit cooking wine. Okey. Kamu nampak tak guys? Ini sebenarnya ayam. Ada campur kicap sedikit. Kicap soya sauce dan juga kicap sotong, arak sedikit. Steady guys. Sampai berjumpa guys.